So lepas dah makan-makan, kita makan sama-sama apa semua, bakar-bakar apa semua tu kan, ada game-game sikit. So saya pun tanyalah bonda, ada tak anak-anak yang kita orang boleh interview sikit lah. Interview ni bukan apa, kita orang nak dengar kisah dia orang. Sebab kadang-kadang tu kita orang besar ni kena belajar daripada kisah anak-anak ni. So bila interview tu, saya paling terkesan sebenarnya dengan interview Malik. Sebab Malik ni dia baru, tak silap saya, 10 tahun kot. 10-11 tahun macam tu, skor rendah. Anak, saya boleh cakap sepanjang saya kat rumah teduh tu, Malik ni dia sangat-sangat lemah lembut budaknya, sangat berbudi bahasa, membantu. Dan bila kita tanya-tanya kan, dia memang sampai dekat rumah teduh ni daripada kecil. Dia kata dia dari dalam incubator lagi. Maksudnya memang dari baby. Dari baby, bonda ambil dia, jaga dia sampai sekarang. Maksudnya dia dah 10 tahun lah di rumah teduh. Dan saya terkesima lah orang kata. Terkesima ayat. Terkesima bila dia cakap benda yang, bila saya tanya apa yang Malik paling takut, dia takut apa? Dia takut hilang bonda. So Abdul Malik duduk sini dah 11 tahun. Betul? Baru setahun. Oh, baru setahun kat sini dah. Tapi dekat rumah teduh ni dah lama kan? Dah 11 tahun lah. So maybe Malik boleh cerita sikit lah, so far apa benda yang paling best dekat sini lah. Sebab ramai orang tak tahu keadaan kat sini macam mana. Paling best sini kan, yang paling saya suka kan, iaitu macam nasi macam tadi. Lepas tu ada makan-makan macam ni, ada kemar-kemar. Lepas tu kawan-kawan semua baik. Apa tu ada orang main melawat. Mak suka lah. Orang main tengok rumah kita, banggakan rumah teduh. Kenapa Malik suka? Tak tahu, dia jadi macam apa, nak ceria ke orang. Ada niat lah sikit. Malik sendiri kan ni? Malik sendiri ni nak ceriakan orang. Betul. Tu. Tak penat Malik ceriakan orang je? Tak. Mak suka. Mak jenis macam tu. Jenis suka ceriakan orang lah? Malik jenis jemput-jemput orang duduk, makan. Boleh sembang, boleh main dengan Malik. Malik suka orang macam tu. Tapi kalau daripada pagi sampai malam, apa yang paling tak best? Semua best. Dia 24 jam ni mesti semua best. Kalau ada depan. Betul. Ya? Bangun pagi awal kena bangun pun best? Sebab sini dia mood tenang. Dia tenang, dia tak bising. Dia senyap lah. Lagipun sejuk ni. Sejuk macam ni. Betul lah, sekarang sejuk lah. Tapi Malik pernah ke duduk tempat yang bising, tak tenang? Pernah? Pernah. Kat mana? Paling ni dekat Perak. Oh, Malik pernah duduk Perak? Pernah. Bila? Baru tahun lepas. Setahun lah Mak duduk itu. Oh, semua sekali? Tak tahu. Wallahualam. Yang Malik tanya yang tu je. Maksudnya Malik duduk sana dekat dengan siapa? Kat Perak tu? Duduk seorang-seorang Malik Duduk seorang-seorang? Kawan-kawan tak ada? Kawan-kawan ada lah. Kawan-kawan yang Mak tak kenal. Dari sana. Oh. So Malik dekat sini baru setahun? Sebelum ni kat mana? Kat rumah lama. Yang dekat Perak tu, sebelum Perak kat mana? Sebelum Perak. Dekat situ lah, kat rumah tidur lama. Oh, rumah tidur lama, lepas tu Perak, lepas tu baru sini? Oh, okey. Sini siapa kawan baik? Yang paling baik bagi saya, semua baik. Di depan mata saya ni, saya jujur lah memang. Sebenarnya, di depan mata ni pun saya dah rasa, ya Allah, nikmat yang Engkau bagi kawan-kawan pada aku ni. Saya Allah seronoknya jadi macam ni. Lok ni pun sama. Lok ni pun seronok. Ada abang-abang ni, ada kakak, ada acik, ada abang ni. Semua seronok. Lain macam lah. First time. Saya sendiri first time jumpa orang rasa semua best lah. Tak ada langsung yang rasa tak best lah. Sekolah macam mana? Okey? Sekolah Alhamdulillah okey. Okey. Malik jujur lah. Malik nak jujur. Sekarang ni Malik nak cakap kan, pelajaran Malik kan memang teruk.
Tapi tak apa, insyaAllah Malik akan teruskan lagi berusaha. Kenapa? Rasa susah ke? Rasa tak best ke? Bukan rasa tak best. Rasa macam kalau time belajar tu kan mesti ada benda yang tak fokus. Dengar-dengar tapi tak masuk telinga. Tak dengar. Fikir pasal benda lain lah. Ha. Selalu apa yang Malik selalu fikir sekali? Yang selalu Tentang fikir? tali. Tentang apa? Tali. Tentang Tali? panjat-panjat. Panjat-panjat Ha. Maksudnya apa? Maksudnya dia suka panjat? Malik suka panjat. Walaupun gayaan memang tetap Malik suka panjat. Malik tak takut. Kat sini ada tempat panjat ke? Tak ada pun. Malik panjat pokok. Adalah kat sini panjat pokok. Ada kat belakang. Oh, tak pernah jatuh lagi lah. Dok. Setakat ni dah. So far Malik membesar dengan bonda berapa tahun? Sofa. Malik membesar dengan Masa. berapa tahun? Dari activator. Dari apa? Activator yang dari kecil tu. Oh, Dari kecil incubator. sampai ke luar ni. Oh, dengan bonda. Ya. Nak duduk dengan mak betul pun Malik rasa Malik tak nak tinggalkan keluarga kat Malik. Malik tak nak tinggalkan bonda walaupun sikit pun tak nak. Kalau Malik pergi kan, Malik rasa macam nak nangis sebab tinggalkan bonda. Bila pernah tinggalkan? Tak pernah kan? Pernah lah sikit. Tapi tu pun nangis. Nangis. Ya Allah. Kan dia dah jadi macam... Dia jadi macam biasa dah duduk dengan bonda yang dah. Tak apa, jangan risau Malik. Malik akan membesar sama-sama dengan diorang kan? Dengan adik, dengan abang-abang, kakak-kakak. Jangan sedih. Malik mesti sayang kan? Malik membesar lama kan dengan diorang kan? Walaupun Malik tak pergi, Malik tetap akan ingat kat mereka. Apa harapan terbesar Malik? Harapan terbesar Malik kan, boleh nak bekerja. Kalau cukup duit macam contohlah, Malik tak nak perangan. Contohlah, Malik katalah. Kalau ada 1,000 tu kan, 1,000 tu Malik nak bawa bonda di tempat yang paling bonda dengan ayahanda. Bonda ayahanda minta pergi mangal ke, Malik akan bawa mereka. Pergi jauh-jauh pun Malik akan bawa mereka dalam masa seminggu ke. Kalau Malik besar, itulah cita-cita Malik nak banggakan mereka. Mereka dah banggakan Malik dari waktu kecil. Sekarang ni Malik nak membalas kepada ibu bapa kita. Yang tu yang Malik paling minat, yang paling suka. Banggakan family. Kenapa Malik sayang sangat dengan bonda ayahanda? Dari kecil. Daripada mak betul tak boleh jaga. Ada tak mampu nak jaga saya. Lepas tu bonda ayahanda ada apa? Ada mak dekat saya. Depa ambil saya. Depa bawa balik. Depa jaga Malik sampai ke masa sini. Sampai ke luar ni, sampai ke besar. Jadi Malik sayang sangat depa. Mak tak tahu nak cakap apa dah kat depa ni. Malik ada adik-adik lain tak? Ada? Ada? Pernah jumpa? Pernah? Oh, pernah jumpa? Pernah. Mak betul pun pernah jumpa juga? Mak pernah, betul. Selalu ke jumpa je? Jarang-jarang? Selalu boleh. Asal jarang dengan selalu. Jarang dengan selalu. Kalau raya jumpa sekejap lah. Raya pertama sampai tengoklah Malik ikut bonda. Bonda pergi raya pertama sampai ke raya bila Malik akan ikut bonda. Yang baki-baki tu baru Malik nak minta pergi jumpa keluarga betul Malik. Hubungan Malik dengan keluarga betul okey lah? Ya, okey. Baik lah. Alhamdulillah, baik. Apa cita-cita Malik? Banggakan mak ayah. Cita-cita kerja. Cuci bangunan ke. Yang tinggi-tinggi ke? Macam ada duit pun Mak nak banggakan keluarga. Amin. Yang Semoga. paling apa Yang paling- nak cakap? Tak ada? Teruskan. Apa tadi? Yang itulah. Doakan Malik supaya Malik berjaya sampai ke situ tempat kerja. Doakan Malik tolong. Kalau tak ingat pun tak apa. Kalau boleh tolonglah doa sampai berjaya, sampai Malik kerja dapat cita-cita tu. Tapi tangan Malik besar. Malik selalu buat apa? Panjat ke? Angkat berat ke apa? Angkat berat boleh, banyak Ya? pun boleh. Angkat Tapi ini sebab apa ni jadi macam ni? Selalu tumbuk apa tumbuk dinding ke apa? duduk. Ha? Awak jadi apa? Jadi macam ni macam kesan-kesan ni tumbuk-tumbuk ni. Mana dah? Tak ada. Tak ada.
Semua okey je. Okey lah. Tapi pernah lah tumbuk punching bag. Okey. Pernah Punching lah bag. tumbuk punching bag. Tapi tak prak sikit lah. Malik tak ada rasa malu? Malu? Lah ni, Sekarang ke macam semangat je cakap ni? duduk langsung. Tak Tak usah langsung? malu. Nak jumpa orang luak-luak pun tak usah malu. Oh ya? Tak Malik ajin. Kalau kat sekolah pun memang banyak cakap lah. Memang Malik suka cakap dengan orang. Apa yang Malik paling takut sekali? Paling takut sekali. Kalau apa Malik dah kahwin, Malik takut lupa mereka. Malik takut dengan anak dengan isteri je. Malik takut yang tu je. Takut kelupa mereka. Malik takut tak pulang. Tak pulang raya. Yang tu yang Malik paling takut. InsyaAllah. Abang rasa Malik akan berjaya dalam hidup insyaAllah. Amin. Dan jangan lupa lah keluarga kan. Banyak Keluarga korban. yang paling Dia penting. tiba-tiba keluarga dia nak ambil balik ke, dia takut dia dah besar, dia kahwin, dia lupakan bonda. Ya Allah, saya dengar tu saya macam, aku dengan mak sendiri pun, adakah aku setakut ini? Dia buat kita question. Kita question sepanjang hidup kita ni, aku pernah ada rasa takut macam ni tak dengan mak aku? Sebab bila dia express perasaan takut dia hilang mak dia. So benda tu adalah satu tamparan dan juga pengajaran pada saya yang kita semua kena belajar. Adakah kita hari ni betul ke? Kita takut tak hilang mak kita? So benda tu budak ajar saya. Dan pada saya benda tu hebat. Itulah yang Allah bagi kan.